Kalau tuan-puan ada simpanan yang banyak dalam bank, saya nak tanya satu soalan je. Duit tu tengah bekerja untuk tuan-puan atau tengah menyusut tanpa tuan-puan sedar? Ramai orang bergaji besar, bisnes jalan, cash flow cantik, tapi simpanan ratus ribu hanya duduk dalam akaun je tuan-puan. Nampak selamat, tapi realitinya nilai duit makin turun setiap tahun. Inflasi senyap-senyap makan kuasa beli kita tuan-puan. Sebab itu, golongan berduit biasanya tak simpan dalam tunai. Mereka tukarkan sebahagian cash mereka kepada aset perlindungan nilai. Contohnya emas ini tuan-puan. Dan salah satu aset yang paling lama bertahan dalam sejarah tuan-puan ialah emas fizikal yang saya pegang ini tuan-puan. Untuk big buyer, emas bukannya beli cincai tuan-puan. Target jelas. Contohnya 50 gram, 100 gram, malah 1 kilo yang saya pegang ni bukannya untuk kaya cepat tuan-puan, tapi untuk kunci nilai kekayaan supaya duit yang dikumpul bertahun-tahun tak hilang dimakan inflasi. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan dah jelas penjelasan saya, tuan-puan nak sangat banyakkan simpanan dan strategi simpan emas yang betul, bukan ikut emosi harga naik turun, boleh isi beg biru di bawah ini ataupun borang set up di bio saya tuan-puan untuk mulakan tabungan emas. Semoga bermanfaat.